untuk MyEG tu tak boleh lah. Memang tak boleh. Patutlah. Saya fikir kalau waktu dia bagi tahulah apa dokumen nak kena pergi kan, cakap surat resolusi, saya macam saya pergi tu itulah macam nak buat apa ni saya tak tahu. Dia JPJ dengan auto surat berbeza pula. Memang sama tapi dia punya draft tu lain. Itulah saya search je lah Google kan. Aku nak kena draft pula surat ni. Betul. Apa tak pernah buat ni. Masih search je lah Google kan. Runner buat e-auto. Akak Google lah. Saya Google je lah sebab dia kata atau cuba cari e-auto. Dia cakap runner ni kata. E-auto je boleh buat yang ni. Dia kata runner ni. Terus saya pun macam search je lah Google. Dia tengok siapa ni kan? Okey, trusted tak trusted. Dia pun macam trusted punya. Dia cakap rasa macam okey kot ni. Kalau kat Google tu nampak Facebook saya ke TikTok? TikTok? Nampak Facebook. Lepas tu tengok kan ada review, ada orang ni. Kau tu macam tak ada apa kan. Dan kita pun tak pernah ada deal lagi. Itu yang saya takut juga nak tinggal orang kan. Betul. Cakap aduh, nasib baik jumpa dah okey lah kot. Cakap auto senang je rupanya. Memang tak perlu lah. Kalau bayar dia tadi selesai kat sini dah. Selesai sini je. Cuma dia tak ada, saya kena transfer ke tapi kalau bayar tak perlu bayar ke yang ni ke kita yang bayar. Memang sepatutnya macam mana? Okey, dia sebenarnya siapa panggil? Siapa panggilan? Siapa panggilan ni dia bayar. Dia macam tu. Tapi di atas boleh bicara owner dengan buyer jugalah. Mungkin half-half ke. Dia macam tu lah. Sebab benda ni cost dia kan. Kalau JPJ memang murah tapi beratur nombor. Betul lah nak pergi ambil nombor. Lepas tu surat-surat kita nak kena buat sendiri. Ya, buat. Ni semua saya buat, akak sign ni je. Dah aku tak payah pening dah nak buat resolusi apa benda. Cakap kan. Settle dah kan. Okey lah. Selesai macam tu je. Selesai. MyEG pun ada buat jugalah. Ada. MyEG buat apa, insurans semua lah. Insurans road tax semua dia buat. Kalau akak nak sebab ni saya memang kita memang ada account MyEG. Apa-apa company punya car, kereta memang renew ada on the spot lah. Renew. Kereta road tax lah kan. Betul. Insurans lain lah, kita dah ada kita punya rompet punya insurans. Okey. Ni company buat apa? Water treatment plant. Kita dengan ni water treatment. Water treatment ni rumah farm lah. Kita banyak kaitan dengan ais langur. Okey, settle thumbprint owner motor syarikat. Tukar kepada nama individu IC biru. So dah settle thumbprint, dokumen semua dah settle bahagian owner. Sekarang ni nak tunggu bos aku untuk owner e-auto ni untuk approve. Dia approve je baru aku transfer ke nama buyer lah, pembeli di Perak lah. Okay. So dia akan pergi JPJ lah untuk thumbprint. So kalau korang ada job nak tukar nama kenderaan motor kita persendirian saja kan, boleh lah pakai e-auto ni, boleh roger. InsyaAllah segala dokumen semua nanti aku setting, aku ajar lah cara macam buat. Aku datang terus thumbprint. So owner, director lah. Tadi pun di company ni ada 3 director. So tiga-tiga kena sign, seorang kena datang untuk thumbprint. Tu syarat dia. So tak perlulah nak kena pergi counter JPJ. Okay. So mudah, A to Z. Nak renew insurance tag boleh, Puspakom boleh, semua boleh insyaAllah. Ada pertanyaan boleh rujuk nombor, pandai-pandai lah cari. Alright.